Rafizi sampai hari ini dia tidak boleh nak menerima hakikat bahawasanya dia telah tewas dalam pemilihan timbalan Presiden PKR. Kenapa tuan-tuan, saya pelik juga kadang-kadang dengan Rafizi yang sebenarnya ini saya pun rasa nak ikut pendekatan politik dia dengan idea-idea daripada dia. Tetapi dia menawarkan satu pendekatan yang mana dia sendiri tidak boleh buat sewaktu dia jadi timbalan Presiden PKR. Jadi dia memburukan jawatannya sebelum ini, dia tak boleh nak buat apa-apa sewaktu menjadi timbalan Presiden PKR dan dia bertanding sebagai timbalan Presiden PKR. Kalau sebelum dia tak mampu nak buat apa-apa, adakah selepas dia ni akan mengubah landscape politik dalam PKR? Tak juga. Inilah kesilapan besar Rafizi sebab dia sedang memburukkan dirinya sendiri. Sama juga dalam isu ERT ataupun perjanjian pelaburan ini. Dia seolah-olah sudah tidak ada idea, sudah tidak ada lagi pendekatan-pendekatan yang boleh kita percayai. Sebab kita tahu dah track record yang macam mana kan. Tapi dia sekarang ini sedang menguruskan sebuah restoran yang bernama, di mana restoran dia pun hidup sekali mati tak mau. Sampai dia kena buat promosi sendiri, sampai dia kena cuci dan sebagainya. Sama juga dalam apa jua perjanjian ataupun perniagaan. Kita sedang berusaha untuk marketkan barangan kita dan apa jua hubungan baik antara negara dengan negara-negara lain pun kita akan cuba untuk dapatkan apa juga peluang yang ada. Okeylah, kalau Malaysia hari ini nak tolak ERT dan jiran sebelah kita, itu Thailand ke, Singapura ke, Vietnam ke, ambil peluang ini untuk tanda tangan. Sebab Amerika Syarikat ni dia tak offer kepada semua negara. Kebetulan kita ini sebagai pengurus ASEAN sudah pasti kita diberikan keutamaan dalam ART ini. Jadi kita diberi ruang untuk memastikan jaminan kepada barangan kita, ekspor kita, dan Amerika Syarikat pula perlu hormat dan patuh segala perjanjian yang telah termeterai. Cuba bayangkan negara kita tak ambil dan dirampas oleh negara lain. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Bila ekonomi kita down, kita salahkan kerajaan juga. Ini masalahnya. Jadi Rafizi, sudah-sudah Rafizi membawa isu-isu berkaitan dengan ERT kerana kesan daripada kamu hari ini pendaftar tabung haji telah keluar daripada simpanan tabung haji dan tak boleh nak pergi menunaikan haji. Jangan rakyat Malaysia terpengaruh kali ini lagi kepada Rafizi yang sememangnya dia hanya pandai untuk kononnya lah idea dia lah yang paling hebat, tapi waktu jadi kerajaan dia sendiri pun merempat.